Assalamualaikum. Sebulan yang lepas, saya telah memuat naik turunkan satu video yang menunjukkan saya sendiri melakukan satu senaman regangan. Tapi malangnya, video tersebut tidak mempunyai suara latar. Sepatutnya video tersebut mempunyai suara latar yang menceritakan tentang faedah dan kebaikan senaman tersebut. Jadi pada hari ini saya akan memuat naikkan satu lagi video, iaitu video yang sama tetapi mempunyai suara latar yang menerangkan tentang faedah dan manfaat senaman regangan itu tersebut. Untuk makluman, saya telah amalkan senaman regangan ini semenjak daripada saya muda-muda dulu lagi. Jadi senaman dan gerakan-gerakan yang terdapat dalam senaman ini sebenarnya ialah himpunan daripada gerakan yang saya belajar sendiri daripada orang tua-tua dan juga daripada seorang sahabat saya, iaitu bekas jurulatih di dalam Angkatan Tentera Udara Malaysia. Jadi selepas bertahun-tahun mengamalkan senaman ini, yang mana ia sepatutnya kita lakukan di waktu pagi. Yang sebaik-baiknya selepas kita bangun tidur, kita mula membuat gerakan ini. Ia ialah sebagai satu persediaan untuk menghadapi aktiviti harian, iaitu mempersediakan tubuh badan kita supaya dapat melakukan aktiviti harian dengan dengan baik. Jadi setelah bertahun-tahun mengamalkan senaman ini, saya dapat merasakan bahawa ia telah memberi satu ada kelebihan, ada manfaatnya kepada diri saya sendiri. Jadi kepada tuan-tuan yang berminat, yang belum ada lagi mengamalkan apa-apa senaman-senaman lain, sekiranya berminat, bolehlah mencuba senaman gerakan ini. Sekian, terima kasih. Okey, mula-mula sekali kita pusing kepala kita ikut melawan jam. Buatlah bagi 4, 5, 6 kali sebulan. Lepas itu kita buat pula pusing pula ikut jam. Ikut jam. Ikut jam pula. Lepas tu bau pula kita pusing-pusing bau lawan jam juga. Buat 4, 5, 6 kali. Patah balik kita buat ikut jam pula. Buatlah ikut suka kita yang kita rajin. Lepas itu tapak tangan kita tekan betul-betul kat badan kita tolak sampai kaki. Pastikan tapak tangan kita tu kita tekan bagi rapat betul kat badan kita masa kita turun tu. Ini pun boleh buat berapa kali yang tuan-tuan suka. Lepas ni kita bongkokkan badan kita dengan kepala pelan-pelan. Tunggu, tarik kaki masuk dalam sikit. Kita bongkokkan sekali lagi. Pelan-pelan kita rasakan kat pinggang kita tu. Tarik lagi sampai rapat kat cangkang kita. Kita tunduk betul-betul bagi rapat. Kepala kita tu kita tengok depan. Bangun betul balik. Okey, sekarang ni kita duduk kejap. Lepas tu kita huluk kedua-dua tangan kita ke depan. Huluk sampai ke depan betul-betul. Pinggang tu bagi rapat tu macam tu. Pinggang tu bagi sampai dia rasa cekang. Dia cekang dia tarik balik. Lepas tu kita langut kepala ke depan. Gaya kobra. Tarik balik. Tangan tu betul. Tangan buat macam tu. Letakkan tangan ke sebelah, kepala
Beralih tengok ekor kita. Tengok ekor kita. Pinggang tu bagi cekang betul. Tepi pinggang tu bagi cekang. Lepas tu tarik tangan kita kepada lutut. Pelan-pelan kita bangun. Pelan-pelan kita bangun. Badan kita tu bergulung tu, kita buka balik. Badan kita pelan-pelan sampai naik atas. Pelan-pelan sampai naik atas. Lepas tu tangan kita angkat sampai ke hujung langit. Tangan tu kita bagi cekang badan kita tu. Turun balik. Kita hayun tangan. Buatlah 4, 5, 6 kali. Kalau rajin, buatlah sampai 50 kali.